Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Pagi ni kita ada dekat Kongkong. Turun dengan member hari ni berdua je. Hari ni nak main bottom tebal pipi lah. Bukan bottom drift, tebal pipi. Dah lama sangat tak main tebal pipi. Jadi manakah hari ni air besar, tapi kita main air pasang je. Tebal pipi ni makan air kecil, tapi kita try lah main air pasang macam mana. Harap ada tebal pipi yang dah lama sangat tak mancing ni. Gila lah. Ni lah ikan yang telah naikkan nama Cik Tol lah dulu. Cik Tol dulu orang panggil tol tebal. Jadi naik nak cari balik semula tebal. Turun dengan player tu lah. Berdua je naik, berdua santai-santai. Harap ada lah tebal Tamban ni jap. Betul-betul lah, tak makan dah. Bukan tamban ni, talang. Alah, hai. Aku nak simpan pelayar, orang tak nak guna ni lagi. Keluar juga pelayar ni. BC yang Cik Tol gunakan, BC daripada Gtech AFT DC 71SG. Dengan tambah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak bunyi dia? Itu baru sikit. Tunggu kita orang baling lagi yang paling long cast, yang bunyi dia lagi sedap. Okey, tak jap. Bongkok lagi. Dalam itu kita cek tamban balik. Aduh, tak lekah. Itu bukannya ikan, dia bukan talang Zid. Itu memang ikan putus Zid. Try pakai tu lah. Gila tu. Apa ni? Kena lagi. Apakah itu? Jenab dara? Oh, tak lekat dia. Sayangnya. Biar dia bongkok tu. Aduh. Buat baru. Panggilan. Tak lekat. Hei. Ya, dia dah pergi you. Aduh, dapat tadi pancing orang. Ini berapa pound macam ni? Gila lah. Hai, steam lah Relax tol. Ada je Ada. Apa? Tambah hidup? Tambah hidup. Mantap lah, jenab lah. Apa tu? Jenab lah. Betul lah Jet. Seko-seko tambah telannya. Mantap. Sikit. Jenab. First strike tu. Dia pakai Daiwa pula. Gtech baru DC Baik. Air kena lagi. Tapi tak ada terbang ni. Tak ada terbang macam okey ni. Jangan ada terbang. Terbang kita dah tahu lah. Dah melingit di atas. Dia terbang lah. Alamak. Tak apa. Ikan tu. Masin. Rupanya tak tenggiri kongkong lagi. Baik. Ada bongkok. Tu dia. Wow. Botol. Dia nak. Mantap. Sebelah rumah ni. Jenab dia. Saiz. Alhamdulillah. Aduh, nyangkut pula. Ai, kasar je.
Keluarlah kau. Dia keluar. Oh, MJ. Tahu tak ada. Alhamdulillah. MJ. Mak janda. Apa ikan? Ikan masin. Tenggiri kongkong. Ya, tenggiri kongkong rupanya. Okey, ikan masin. Ni kita punya member kita, Jeb. Bot sebelah. Cekut tambah ni, nak pakai ni. Player. Pakai tambang, jangan tak pakai. Padu pakai tambah. Pakai tambang ulu je bawa bot. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke lokasi tebal pipi yang Cik Tol main dulu. Sini kawasan dia, Cik Tol main kat kawasan sini lah. Tapi tak tahu lah sekarang lagi ke tak lagi. Tu tahun bila? Tahun 2000. Sebelum PKP lagi, sebelum wujudnya Covid lagi. Dah berapa tahun dah tak main tebal pipi. Jadi harap ada lah hari ni kita cuba macam biasa, teknik straw. Rambut 15 LB, panjang sedepa, mata kesetan, umpan ruan. Harap ada strike. Okey, balingan pertama untuk mencari misi tebal pipi yang dah lama Cik Tol tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Masih kenal lagi tak Cik Tol? Kenal. Okey, dia kenal. Dia kata dia kenal. Kekok siap main berapa panjang. Main bottom. Biasa main T je. Tinggal pacak je lah. Harap ada lah tebal nyambung. Sekarang kita berada dekat Pelading. Tadi dekat jembatan tak nak makan, kita dekat Pelading pula. Makanan tebal. Nyaring bunyi dia. Sama ke dia punya angguk tu dia boleh berhenti tu. Kalau dia nyut tak berhenti angguk dia, confirm tebal. Kalau macam ni tebal bibir kita. Oi, jenak alamak ai. Rupanya jenak muda yang makan, ingat kan tebalon. Strike je, tapi dia punya angguk dia lain macam angguk dia. Oh, dua-dua angguk. Mengangguk. Mengangguk kau. Tebal ada sengat. Aduh. Direct cair je.
Mak oi. Ini boleh ambil, boleh ambil. Mak oi. Nice. Saiz tu, gorgon. Gorgon. Ya, mantap. Wih, macam je. Ada tekan juga belakang. Kongkong. Tinggi kongkong juga. Bisa, bisa. Macam makan. Punya tebal. Uban apa uban? Tamban. Uban biasa aja, tenggiri kongkong. Bagian dia. Tenggiri kongkong kan. Kilat dia. Oh, dia lagi. Sekarang ni kita dekat jambatan balik sebab Cik Tol punya firasat mengatakan kat sini ada tebal, tapi air laju lagi. Kita terpaksa tunggu lah. Kita tunggu sekejap lagi. Air dah nak slow, dah nak pasang penuh kan. Air dah nak slow, kita akan pakai ruat balik semula. Firasat Cik Tol kuat ni. Tebal. Memang sini spot tebal. Dan sambil tu kita ulur tamban hidup ke udang hidup. Tenggiri kongkong. Ya. Lagi geng, tenggiri kongkong lah. Tenggiri kongkong. Tak ada angguk masalahnya. Ada angguk. Ush. Baik kan? Ya. Akhirnya. Jumpa juga tebalon. Idaman. Ada lesen. Alhamdulillah. Ini saya cari. Muncul juga tebalon. Tebal. Ada angguk. Ya, betul. Alhamdulillah. Tebal. Betul dia banyak. Tebalon. Kenal pun Cik Tol. Ingat tak kenal Cik Tol? Talang Simalia. Jauh dia pergi. Akrobatik. Terbang sekali terbang. Ke depan tu. Lagi depan tu. Ush. Tak payah nak fight sangat lah. Biasa je. Akrobatik talang. Aksi yang mendebarkan. Ini memang hari cuti kau tu lah. Tadi kilang tutup, dia orang tukar bateri server. Tebal. Mantap. Dia terus ketuk makan bisa lah. Tapi bukan tebal tu. Tebal lain. Narik. Ya macam ya. Ya betul. Confirm tebal tu. Yes. Ya, ada angguk. Tengok makan dah tahu Diploma tebal lu aku. Pak.
Tengok kamera sikit, kamera sikit. Mantap. Tak dapat dia. Dapat juga. Ada angguk je. Tengok macam ada angguk je. Yang ini. Tebal gemuk, tebal bulat. Huh, tebal berduri. Bisa. Aduh. Betul tu tadi tu, memang betul tu. Anggut kuat tu. Kan tak lekat. Bohong nak lekat lah. Mata setan tu. Ada tu. Dah lekat je. Baik ah. Kat dia. Balon. Balon durilon. Tebal ni. Tengok aku diploma dia. Aku diploma tebal tu. 2 tahun aku kaji tebal. Memang tebal ni. Aku baru ni sampai vocational ni. Oh. Ni tebal ni. Ni apa? Aku diploma tebal. Aku tahu dia makan. Tengok. Dah baru lah. Masa tu gagal aku. Aku konten kelas. Baik dah baru. Sekarang pukul 1.30 minit petang. Jadi kita nak menamatkan kita punya trip kita hari ni. Memang trip separuh hari je. Target kita tebal pipi, alhamdulillah. Macam-macam ikan naik. Kambing, lenap, tebal, daun baru, bolos, ikan masin, talang. Walaupun setengah hari alhamdulillah ada air laju. Hari ni pun air dah surut laju ni. Biasa kalau air laju ni ikan dah kurang lah. Nak tengok hasil dia? Tunggu sekejap lagi. Mantap. Kita kemas dulu. Satu 48 minit petang. Kita sampai kat JT dah. Hasil kita half day ni hari, separuh masa. Ni hasil kita hari ni. Alhamdulillah. Ikan target ada, ikan tak target pun ada. Setengah hari dah macam ni dah. Sebab setengah hari kalau kita sambung lagi ni, sampai ke bot sebelah susun ikan. Nak yang ni cari dia. Ya. Yeah.